Sebelum kecoh-kecoh lagi dekat TikTok ni, aku dah makan minyak kelapa dara di Aura ni daripada tahun 2017 lagi. Masa tu aku menyusukan anak aku nombor 2. Aku makan sebab ada yang bagi tahu aku dengan makan minyak kelapa dara ni susu kita akan meriah. Alhamdulillah. Alhamdulillah memang meriah guys. So ini botol pertama aku makan. Start makan daripada minggu ke 30 aku mengandung. Botol kedua pun dah habis. So sekarang ni aku tengah consume botol yang ketiga. So botol kedua ni aku baru beli pada tahun ni. Yelah takut korang tak percaya kan. Tu aku tunjuk. Aku beli 9 Februari 2025. Aku beli masa ni promo, beli 4 dapat percuma stokin terapi dengan aromatik Vico serta Mamis Pack. Ni minyak yang dapat percuma tu. Aku pakaikan dekat rambut anak aku. Wangi sangat. Aku suka. Oh dia dah lah, memang kita ni suka kelapa dara punya brand. Lepas tu dia keluarkan pula minyak yang wangi ni. Wish. Memang wangi. Cuba korang cium. Bau tak? Wangi kan? Sebenarnya kelapa dara ni boleh membantu memudahkan proses bersalin, korang tahu. So, kelapa dara ni memang sesuai untuk aku dan masalah sembelit aku lah. Siapa-siapa yang tengah menyusu ataupun ada masalah sembelit, korang kena grab. Sebab minyak kelapa dara ni, brand di Aura ni memang bagus dan terbukti berkesan. Aku rasa bukan aku seorang je yang berkesan pakai minyak kelapa dara di Aura ni. Korang boleh baca lah testimoni diorang. Banyak berlambak dekat TikTok ni, dekat Rumah Biru pun ada. Sehari ni korang boleh makan 3 soft gel 2 kali sehari. Tapi untuk aku makan 4 soft gel terus. 1 kali je. Sebelum tidur aku makan 4 biji soft gel. Sebab aku takut terlupa. So aku makan terus 4 biji sebelum tidur. Okay. Dia tak pahit. Tak ada rasa yang pelik-pelik pun. Anak aku yang nombor 2 tu, dia suka sangat tahu makan tau. Dia pun makan 2 biji. Umur dia 10 tahun. Kalau dia makan, besok pagi-pagi confirm lah dia duduk kat dalam bilik air tu lama. Sebab dia detox. Okay. So, orang yang tak pernah cubalah 1 botol dulu. Pasti tak menyesal.